Si Tupi dan Buah Merah Ajaib. Dalam sebuah hutan yang damai, tinggal seekor tupai bernama Tupi. Tupi sangat pantas seperti kilat dan suka melompat dari dahan ke dahan. Suatu hari, Tupi terjumpa sebiji buah besar yang bulat seperti bola dan sangat berat seperti batu. Buah itu terjatuh dari pokok dan tersekat di celah akar. Wah, buah ini mesti sangat manis seperti gula, kata Tupi dengan mata bersinar terang seperti bintang. Tupi cuba menolak buah itu, tetapi dia terlalu kecil macam semut. Dia cuba untuk mengangkat akar pokok itu, namun Tupi masih gagal. Aku perlukan bantuan, fikir Tupi. Dia pun berlari dengan pantas seperti kilat mencari bantuan. Tidak lama kemudian, Tupi pun terjumpa si Arnab, si Ayam dan si Kura-kura yang sedang bermain bersama-sama. Si Arnab, si Ayam dan si Kura-kura terus bekerjasama seperti aur dengan tebing membantu Tupi untuk menarik buah itu. Akhirnya, buah itu berjaya dikeluarkan. Tupi tersenyum gembira. Dia pun berkongsi buah itu dengan semua kawannya. Mereka makan dengan gembira di bawah pokok.